Dia ni merupakan bapa ayam kepada pelakon-pelakon Hollywood. What? Dia ni bukan sekadar producer biasa tau. Dia bukan pelakon, bukan pengarah, tapi semua orang tunduk bila dengar nama dia. Kalau seseorang nak menang Oscar, dialah orang pertama yang kau kena pujuk. Dan dalam masa yang sama, dia ni lah juga lelaki yang menggunakan kuasa untuk memperdaya dan menutup mulut ratusan wanita. Nama dia Harvey Weinstein dan inilah kisah kejatuhan seorang raja palsu Hollywood yang selama ni disembah walaupun semua tahu siapa dia sebenarnya. Harvey ni lahir dekat Queens, New York pada tahun 1952 dan sejak kecil lagi dia ni memang obses dengan dua benda, which is kuasa dan juga filem. Masa tahun 1979, dia dengan adik dia Bob dah tubuhkan satu syarikat yang bernama Miramax Film. Syarikat ni mulanya kecil je tapi makin besar bila mula edarkan filem-filem indie yang luar biasa. Antara filem yang berjaya disebabkan oleh syarikat Miramax ni contohnya macam Slice and Videotape pada tahun 1989. Lepas tu ada Pulp Fiction pada tahun 1994, Shakespeare in Love tahun 1998, Good Will Hunting 1997, The English Patient tahun 1996 dan juga Chicago pada tahun 2002. Miramax ni jadi satu kuasa besar dekat dalam dunia Oscar dan Harvey dia dah jadi dewa rasmi dalam dunia hiburan. Dia tahu macam mana nak cipta kemenangan tu. Dia tahu skrip mana yang boleh menang hati pekrintik. Tapi dalam diam dia juga tahu macam mana nak kawal manusia. Dia tak gunakan kekerasan macam gangster tau. Dia guna kuasa. Setiap kali ada pelakon wanita baru, dia akan panggil untuk casting meeting. Tapi